kepada para pengikut politik semasa. Kita teruskan lagi laporan dan perkembangan hangat isu-isu politik. Harus kami ingatkan, perkembangan isu ini seharusnya menyedarkan kita bahawa dalam politik hendaklah berkata benar, sekalipun ianya pahit. Jika anda berbohong, anda akan hanya merosakkan imej dan integriti anda sendiri. Itulah yang sedang berlaku ketika ini. Ini berkenaan dengan isu dakwaan mansuh jawatan pengerusi Perikatan Nasional. Apabila naratif Muhyiddin dipatahkan PAS, siapa sebenarnya yang mengirukan? Kemelut kepimpinan dalam PN memasuki fasa yang lebih serius apabila dakwaan Muhyiddin kononnya wujud persetujuan antara Bersatu dan PAS untuk memansuhkan jawatan pengerusi PN telah ditolak secara terbuka, konsisten dan bertulis oleh PAS. Isu ini bukan lagi soal perbezaan tafsiran, tetapi telah berkembang menjadi hakisan kredibiliti kepimpinan yang secara langsung meletakkan Muhyiddin di bawah sorotan memalukan. Persoalan utamanya mudah tetapi berat implikasinya. Jika PAS tidak pernah bersetuju, dari mana datangnya dakwaan tersebut? Naratif Muhyiddin dicipta dan dikarang seperti sang penglipur lara. Melalui surat bertarikh 27 Januari 2026 yang dihantar kepada Presiden Parti-Parti Komponen PN, Muhyiddin mendakwa bahawa dengan penstrukturan semula gabungan, jawatan pengerusi PN tidak lagi berbangkit. Dakwaan ini membawa dua implikasi besar. Pertama, ia memberi gambaran seolah-olah semua parti utama, khususnya PAS, telah mencapai kata sepakat. Kedua, ia secara halus menutup ruang perbincangan mengenai pelantikan pengerusi baharu selepas peletakan jawatan Muhyiddin sendiri, satu jawatan yang secara struktur berfungsi sebagai imbangan kuasa dalam gabungan. Namun, naratif ini mula runtuh sebaik sahaja PAS tampil dengan penafian rasmi. Penafian PAS bukan reaksi emosi tetapi fakta bertulis. Apa yang membezakan penafian PAS dalam isu ini ialah konsistensinya dan asas perlembagaan yang jelas. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan rasmi menegaskan bahawa isu pemansuhan jawatan pengerusi PN tidak pernah dibincangkan, tidak pernah dipersetujui dalam mesyuarat pada 16 Januari lepas. Penegasan ini bukan bersifat umum, sebaliknya merujuk secara spesifik kepada tarikh mesyuarat dan peruntukan perlembagaan PN, iaitu Fazal 8.3I yang dengan jelas memperuntukkan kewujudan jawatan pengerusi. Lebih penting, penafian ini diperkuatkan lagi oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang secara terbuka menyatakan bahawa dakwaan Muhyiddin adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan pendirian PAS. Dalam bahasa politik, tidak tepat bermaksud salah. Salah bermakna palsu. Maka soalannya, adakah ini bermaksud dakwaan Muhyiddin itu palsu? Apa dah jadi Muhyiddin? Lihat baik-baik, apabila Presiden dan Timbalan Presiden sebuah parti utama dalam gabungan telah menafikan dakwaan yang sama, maka ia sukar untuk ia dianggap sebagai salah faham kecil. Ingat, dalam politik perbezaan tafsiran lazim berlaku. Namun, apabila satu pihak mendakwa wujud persetujuan kolektif, manakala pihak lain menafikan secara menyeluruh, konflik itu berubah sifat. Dalam kes ini, PAS tidak sekadar berkata kami tidak setuju tetapi menegaskan bahawa perkara itu langsung tidak dibincangkan. Ini membawa implikasi yang lebih berat. Sama ada Muhyiddin tersalah melaporkan keputusan mesyuarat atau beliau membina naratif yang tidak pernah wujud. Di sinilah istilah mengelirukan yang digunakan PAS mula memperoleh makna politik yang lebih tajam. Akhirnya, isu ini bukan lagi tentang sama ada jawatan pengerusi PN dimansuhkan atau tidak. Ia telah bertukar menjadi persoalan lebih besar, bolehkah rakan gabungan dan ahli parti mempercayai kenyataan Presiden Bersatu selepas ini? Dia telah ditangkap berbohong secara terang-terangan. Dalam politik gabungan, kepercayaan ibarat mata wang utama. Apabila dakwaan Presiden Parti dipatahkan oleh rakan gabungan sendiri dan dipersoalkan oleh pemimpin dalaman, maka mata wang itu sudah tidak laku. Kesimpulannya, dalam isu memalukan ini, PAS tampil konsisten, berfakta dan berperlembagaan. Muhyiddin pula berdepan situasi di mana naratifnya tidak disokong oleh dokumen, mesyuarat atau rakan gabungan utama. Ia hanya dakwaan peribadi, ia boleh dianggap sebagai cerita dongeng. Dalam krisis ini yang paling terkesan bukan PN semata-mata, tetapi legitimasi kepimpinan Muhyiddin sendiri. Dengan runtuhnya naratif Muhyiddin ini, maka runtuhlah imej dan kredibilitinya sebagai seorang pemimpin. Ramai berpendapat, sudah tiba masanya Muhyiddin pergi. Dalam politik, anda mungkin hanya ada peluang yang sementara, selain daripada itu, red card.
Kepada ahli-ahli politik, ingatlah, anda boleh berbohong beberapa kali, tetapi anda tak boleh berbohong selama-lamanya. Akan sampai masa, wajah sebenar anda akan terlihat dengan sendirinya. Teruskan mengikuti Malay Daily dalam Nalar Politik. Inilah suara bangsa, nadi negara.